Guys, Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okey guys, di video kali ini seperti korang tengok di dalam tajuk, hari ni kita update lagi pasal si Smoky Yamaha 125ZR saya, satu-satunya motosikal 2 stroke saya. Inilah dia Yamaha 125ZR dan namanya adalah Smoky lah. Kepada yang baru saja menonton video ini, yang dah biasa tonton tahulah. Untuk video yang lepas update mengenai si Smoky ni, korang dah tengok saya dah tukar mono mono tu dia mono. Inilah mono dia, mono daripada Racing Boy, iaitu E2 line. Alright, saya nak sikit review mengenai mono ni. Sebenarnya saya dah bawa motosikal ni selepas saya tukar mono. Apa yang saya rasa, terbaik guys, serius, memang terbaik. Saya bawa double, tak ada masalah. Memang cun-cun, dia punya rebound, dia punya compression memang terbaik. So ni kepada korang yang ada motosikal yang tak nak pakai gas kan, mono tak pakai gas, nak mono yang biasa je, ni salah satu produk yang cun jugalah daripada Racing Boy. Lepas tu rantai ni juga dah pakai rantai daripada Racing Boy Z-Ring, memang terbaik juga, cun bos dia. Okay guys, sebenarnya saya ada plan nak upgrade lagi si Smoky ni guys. Okay, seperti korang tengok dalam tajuk pada video kali inilah, saya memang ada plan untuk saya upgrade motosikal ni. Saya actually dah ada beberapa barang dia lah yang saya nak upgrade. Cuma seperti korang sedia maklum lah, untuk kita pada masa kini kan, sekarang ni terus masa kita ni terbatas saya punya upgrade tu sebab exhaust kan. Nanti saya buat engine apa semua, lepas tu exhaust tak boleh nak modify. Gara-gara benda ni pun saya terbantu lah saya punya projek di antara Smoky dan juga saya punya ni guys, saya punya CVV ni pun kalau ikutkan barang dah siap lah, tinggal nak install je. Cuma gara-gara exhaust kan, jadi terbantu juga. Samalah dengan si Smoky ni juga. Sebenarnya saya ada plan nak upgrade untuk si Smoky lah. Di antara barang-barang yang saya nak upgrade tu, jom kita tengok. By the way, minta maaf lah kalau suara agak sengau-sengau sikit sebab saya baru saja sembuh daripada demam. Bukan COVID demam biasa. Masih lagi lemah-lemah sikit lah, badan dah 3 hari kan. Okay guys, nanti korang tengok tadi box saya dah bawa keluar. Tu barang-barang yang kita akan sebenarnya yang kita akan upgrade Smoky lah. Okay, tak banyak item, ada beberapa item. Okay, di antaranya ada satu barang guys daripada Umar Racing. Kita ada satu produk baru daripada Umar Racing, dan kalau korang tengok kat Shopee banyak orang beli guys. Ni dia guys. Ini adalah salah satu produk baru daripada Umar Racing iaitu engine oil. Mantul guys. Engine oil HP 3000. Nice. Minyak engine daripada Umar Racing. Siapa guna ni berkuasa kuda terus. Umar kan logo dia kan kuda kan. Okey, kat sini saya ada 2 minyak hitam. Okey, yang ini memang saya akan gunakan, salah satu saya akan gunakan dekat Smoky, satu lagi saya nak gunakan dekat si YZ saya lah. Sebab si Smoky belum tukar minyak hitam lagi, dah lama. Lepas tu si YZ pun nanti kita akan tukar lah. So kat sini saya ada 2, iaitu yang pertama 10W30 kat sini. Dia punya SAE dia. Ini untuk ini SAE dia 1050. Bagi saya yang 1050 ni, kalau korang motor korang dah agak lama-lama sikit, tak bolehlah pakai yang ikat sikit kan. Kalau nak ringan-ringan sikit, ambil yang ni lah 1030. Yang ni saya nak pakai dekat saya punya YZ, ni nak pakai kat si Smoky. Ni salah satu produk terbaru daripada Umar Racing yang kita akan guna. Lepas tu kita akan review sekali guys, padu tak padu. Ni salah satu daripadanya. Yang kedua guys, kita ada produk Umar Racing juga. Ini adalah carbon rebuff. Carbon rebuff. So, seperti korang yang dah selalu menonton video saya, korang tahulah saya dah tukar saya punya rebuff daripada rebuff standard kepada V-Force 4 tapi kopi lah. Kita tak tahu dia punya rebuff carbon dia elok ke tak elok ke, tapi Umar Racing ni dah terbukti lah kan. Barang-barang Umar semuanya padu-padu guys. Mungkin saya akan tukar dia punya rebuff. Casing tu saya akan pakai casing V-Force tu lah, tapi dia punya rebuff ni saya akan tukar. Kita pakai Umar Racing punya. Kalau Umar Racing tak masuk, kita akan masukkan dekat rebuff standard saya lah. Kita tukar dia punya lidah je. Okay, produk yang ketiga, kita akan cuba Hyper Clutch daripada Umar. Memang untuk 125ZR. So kalau korang kat baca kat sini, 6 gear clutch 125Z. Standard boleh guna, racing spec pun boleh guna lah. Kita buka dia. Nah, ni dia guys, dia pakai 5 spring 1, 2, 3, 4, 5. So nanti kita akan tukar yang ni Hyper Clutch. Okay, sebelum ni saya pakai Hyper Clutch daripada Tobaki, tapi kita nak try Hyper Clutch daripada Umar Racing pula macam mana, padu ke tak padu. Kita tengok perbezaan dia, ada perbezaan ke tak. Okay, so ni pemasangan Hyper Clutch ni macam biasa lah kan. Saya dah pernah buat video tentang pemasangan Hyper Clutch ni, saya rasa tak ada masalah. Tengok spring dia pun macam
Macam nice je kan. Ini barang yang ketiga, hitam tembak. Okey, untuk barang yang seterusnya ni, barang ni lah yang kita akan, barang yang paling utama lah bila kita ingin upgrade. Alright guys, ni dia guys barang ni. Besar gila guys. Wow. So seperti korang tengok kat sini, ini adalah cylinder block racing daripada Umar. So seperti korang tengok kat sini, saiz dia 62mm. Memang tak baik besar ke kotak dia. Memang nice. Kita akan pasang blok ni lah. Sebenarnya saya nak masukkan blok ni lah untuk si Smoky ni. So kita akan pakai spek 62, spek terbaru si Smoky lah. Pada sebelum ini, video sebelum ni, seperti korang sedia maklum, saya dah pakai spek 59. So macam untuk kalau spek 62 ni, spek 62 ni kalau saya nak masuk nanti, saya tak akan buat sendiri lah. Saya akan hantar kedai je lah, senang kan. Of course kalau nak masuk nanti, kita akan potting dulu. Kita akan potting. Kita tak nak plug and play, kita nak potting. Kita nak dapatkan maksimum power dia. So di samping itu juga, kalau nak tukar blok ni, of course kita kena tukar dia punya head sekali lah. Head standard kita tak nak kacau. So kita akan gunakan head ni guys. Ini head lama saya untuk spek 59 ni. Okey, sebelum ni saya pakai spek 59. Spek yang saya buat 59 tu, saya berpuas hati dengan dia punya pickup. Pickup dia sedap. Top dia agak kurang sikit lah. Sebab kalau mengikutkan spek 59 ni dah padu lah. Kalau betul-betul tangan dia tangan seni kan, 59 ni dah padu lah sebenarnya. Tapi saya buat tu pun berpuas hati, pickup sedap. Tapi top agak mendap sikit. Kita akan korek balik, kita akan potting balik mengikut spek 62. Kita akan check dia punya compression sekali lah. Tengok nak buka kawah ni berapa. Bukan saya buat lah, itu kita akan hantar kat kedai. Okey guys, ada satu lagi barang guys. Ni barang dia. Ni apa, Kevlar lah. Kevlar bila kita nak tukar kita punya hyperclass tadi kan. Kita tukar Kevlar sekali daripada Umar Racing. Memang jadi guys, inilah barang-barang dia yang saya akan tukar plan dia lah. Plan dia saya akan tukar untuk si Smoky pada akan datang lah untuk si Smoky. Tapi seperti saya mention tadi, jadi saya terpaksa hold lah dulu benda ni semua. Jadi guys, itulah dia barang-barang yang mungkin saya akan upgrade untuk si Smoky tu lah. Sebab apa? Sebab bila saya nak masuk spek ni, saya nak masuk pipe on. Pipe on mesti bising punya guys. Jadi aduh, entahlah nak. Ini semuanya terkendala ni. Terkendala, kita tak boleh nak buat apa. Bila dah tukar spek baru, dah masuk pipe on, mesti nak kena test top speed je tak. Tengah on-board sekarang kena tahan lagi buat hal kan. Kita punya modifikasi ni terpaksa on hold sementara. Tengoklah macam mana nanti. Kalau upgrade pun simpan je. Tak guna juga ke tak? Entahlah nak. Tak pun kita buat naik spek 62 ni, kita masuk dalam track je kan. Sebab Smoky ni kan sama-sama, kita tak tahu nak buat apa. Nak buat spek highway ke, nak buat spek corner kan. Tak pun kita kacau je kan, ataupun hybrid kan dia, 2 in 1, senang cerita kan. Sebenarnya ada satu lagi barang kurang, iaitu carburetor power jet daripada Umar Racing lah. Kita pakai power jet, terus lagi cun lah, lagi padu dia punya flow dan punya minyak dan sebagainya lah. Umar Racing power jet ni benda yang paling laris kan. Banyak tempat tak ada stok. Tu yang masalah dia tu. Okey lah guys, video sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada korang yang menonton. Kalau ada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya mengundur diri. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.